Dahulu sempat viral, berbondong-bondongnya tenaga kerja asal Indonesia pergi ke Malaysia. Tentu saja hal itu menjadi kebanggaan bagi warga Malaysia, karena hal itu merupakan sebagai anggapan dan bukti yang kuat bagi mereka kalau negaranya yang paling kaya di ASEAN. Berbondong-bondongnya tenaga kerja asing ke Malaysia, itu menandakan suatu bukti kalau negara kita lebih kaya dari negara mereka, kata warga Malaysia. Maka tidaklah heran kalau warga Malaysia banyak yang mengklaim bahwa dirinya kaya raya. Apalagi yang punya pekerjaan, penganggur pun merasa jadi orang kaya di hadapan TKI. Semakin hari warga Malaysia semakin sombong terhadap pekerja asing terutama kepada TKI. Mereka kerap menghina, melecehkan hingga kekerasan. Yang lebih ironisnya, banyak TKI yang tidak dapat gaji berbulan-bulan hingga tahunan dan malah mendapatkan perlakuan kasar dari majikan di sana. Dari banyaknya pelanggaran hukum ketenaga kerjaan yang dilakukan warga Malaysia, maka akhirnya pemerintah Indonesia mengetahui masalah tersebut. Dan tidak perlu nunggu lama, pemerintah Indonesia menjemput pulang para TKI dan stop tenaga kerja Indonesia pergi ke Malaysia dalam waktu lama. Awalnya dengan pemberhentian TKI ke Malaysia, disambut gembira oleh warga Malaysia dan mereka langsung memanggil pekerja dari Bangladesh yang mereka anggap lebih baik dari TKI. Tapi sayang, dugaan mereka salah. Tenaga kerja asal Bangladesh yang mereka anggap lebih baik, lama-kelamaan melunjak dan tidak menghormati warga setempat. Kini warga Bangladesh mengobrak-abrik dan menguasai perekonomian mereka tanpa hambatan, membuat warga Malaysia resah dan tersingkirkan di negara sendiri. Kini mereka menyesal telah melakukan TKI sewena-wena dan tidak berperi kemanusiaan. Untuk lebih lanjutnya, langsung saja simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Lambakan warga asing di Malaysia bukan sesuatu yang baru lagi. Malah, baru-baru ini Menteri Pelancongan dan Kebudayaan, Datuk Seri Nazri Aziz mengalu-alukan rakyat Bangladesh untuk membuat permohonan dalam program Malaysia Rumah Keduaku. Sehubungan itu, kami telah membuat tinjauan di kawasan yang padat dengan warga Bangladesh dan memaklumkan kepada mereka berkenaan kenyataan Datuk Seri Nazri Aziz itu. Seperti yang dijangkakan, kebanyakan mereka sememangnya sangat sukakan negara ini dan mahu membuat permohonan untuk tinggal di sini selama-lamanya. Perumpamaan ini sesuai bagi menggambarkan situasi di Malaysia ketika ini apabila wujudnya persaingan antara rakyat tempatan dan warga asing, terutama dalam sektor ekonomi dan peluang pekerjaan. Lihat sahaja suasana di ibu kota pada hujung minggu, sebahagian besar kawasan dibanjiri warga asing sehingga ada lokasi yang diberi gelaran mini Dhaka. Warga asing yang berkumpul di kawasan ini sehingga kan apabila saya menjejakkan kaki terasa seolah-olah saya ni pula seorang warga asing, dan keadaan itu telah pun berjaya dikawal selepas pihak polis berjaya menyuraikan mereka. Tidak keterlaluan untuk saya katakan perimeter kawasan ini telah pun ditakluki oleh warga asing yang mempraktikkan cara hidup dan budaya dari negara asal mereka. Malah ada juga yang membuka perniagaan mereka sendiri di kawasan ini. Begitupun semua itu tidak bermakna mereka boleh bertindak sesuka hati. You ambil, you itu CCTV ni tau. Ha? Itu you mana boleh ambil? You sebab you punya orang ambil ni Bangla, ni Bangla sini buat satu kedai. Kalau tengok sini dia boleh buka tepi jalan pun dia boleh buat satu kedai. Sini lagi ni kerusi dia kasih taruh, dia cakap ini kereta sini dah boleh parking. Tengok ni muka. Ini tak tahu siapa kasih lesen. Nanti besok ni lebih care lah. Mesti angkat tindakan lebih care lah. Aku setuju dengan Indonesia yang menggelarkan kita Malay Dash. Yang mana negara ni tidak ada lagi nilai atau harga, tak ada. Negara kita hari ini dirosakkan oleh Bangladesh. Dirosakkan oleh parti-parti atau pendatang-pendatang Bangladesh yang hari ini berbuat sesuka hati. Selepas daripada video ni, aku ada 2-3 video lagi nak aku uploadkan berkaitan dengan kegilaan Bangladesh di Malaysia ini yang aku rasa sudah tidak mampu lagi dibendung oleh pihak-pihak berkuasa.
Dan mungkin mereka buta sebab dibayar. Kita tak nafikan bahawa penguasa kita terutamanya yang berada di Kuala Lumpur, bandar-bandar besar, mereka memang buta kepada aktiviti warga asing yang mengotorkan bandar, yang mendatangkan kejelekan kepada bandar, tetapi mereka tidak bertindak. Jangan ada orang Melayu, orang tempatan yang berniaga dekat jalan. Mereka akan datang macam ribut, huru-hara, macam tak ada otak, macam manusia tak berakal. Ini aku tuju kepada penguasa PBT. Penguasa PBT ni, mereka tidak mempunyai otak, tidak mempunyai akal apabila sesuatu perniagaan ataupun aktiviti yang berada di tepi jalan ni melibatkan bangsa Melayu dan orang tempatan. Tak ada. Mereka takkan ada otak. Mereka seolah-olah menjadi binatang, tak terfikir. Tapi kalau warga asing, mereka tak peduli pun. Kau nak buat apa dekat jalan tu, kau nak buat rusuhan atau apa. Wujud kerajaan Bangladesh hari ini sudah pun mengumumkan pembatalan. Kalau panjang, mereka akan merusuh dalam negara ni, tahu. Dengan jumlah mereka yang begitu besar, dengan kegilaan menteri yang makan duit. Apa ni? Aku tak faham macam mana lagi nak beritahu. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Dekat Portal Laksamana nampak. Kan, kalau kau orang berintegriti, telus, masalah ni takkan berlaku. Kan? Kau tengoklah sendiri. Berlambak kedai pendatang kat sini. Kan, cakap warga asing tak boleh duduk cashier, tapi warga asing duduk cashier. Ramai yang buat. Cashier warga asing. Bersepah. Bangladesh boleh duduk kaunter, nampak? Cakap Bangladesh tak boleh duduk di kaunter kan, immigration. Tengok, boleh jadi cashier, boleh jual ayam hidup. PBT buat apa PBT? Kedai runcit, ada buat sembelih ayam, nampak? Bangla punya kedai. Macam ni pun boleh ya, kat Melaka. Yeah? Okay. Desi bhai, this. So I'm telling you guys, Malaysia is not Malaysian anymore. It's Bangladesh. Trust me. So this is the Ramly burger he's making for us. Ini bukan diskriminasi. Tapi masalahnya, sejak kita bagi mereka ruang dan peluang, mereka bukan sekadar menguasai sektor ekonomi, malah mereka juga telah berjaya menakluk, menawan, menjajah banyak lokasi dalam negara. Dan ini menyebabkan orang kita seperti menumpang di tanah air sendiri. Mereka ada tanah, mereka ada rumah, tapi kita berputih mata. Pengalaman saya dalam unit khas berita harian membongkar pelbagai isu-isu melibatkan warga asing. Saya dapat lihat memang jelas, memang clear, memang diorang ni telah berjaya menakluki, menawan, memiliki banyak lokasi dalam Malaysia. Mereka menjadi raja di banyak tempat. Tahu tak Jalan Silang? Siapa yang pernah pergi ke Jalan Silang? Jalan Silang ni berhampiran dengan Pudu. Dulu tempat ni popular dengan Metro Jaya zaman-zaman 90-an dulu. Tapi sekarang ni kalau korang pergi, korang akan rasa macam korang warga asing di bumi Malaysia. Dari hujung ke hujung dikuasai sepenuhnya oleh warga Bangladesh. Malah semua sektor ekonomi dikontrol oleh mereka di Jalan Silang. Korang pergilah tengok. Korang akan rasa macam, ini Bangladesh ke bumi Malaysia ni? Okey, korang pergi pula ke area Gombak. Tahu tak? Korang terkejut gila. Rumah banglo mewah. Banglo yang besar-besar di atas bukit di area Seri Gombak, di area Sungai Kertas. Tahu tak? Itu bukan rumah orang kita. Itu bukan rumah orang Melayu kita. Bukan rumah orang Malaysia pun. Difahamkan itu rumah warga asing yang telah pun memiliki PR. Menjadi penduduk tetap dalam bumi Malaysia. Tapi yang hebatnya, mereka berjaya menakluk, menawan dan menjadi antara kuasa besar, antara orang kaya dalam kawasan Gombak. Bukan sekadar Sungai Kertas sahaja. Saya difahamkan area Taman Harmoni, area Sungai Cincin juga antara tempat yang mereka menjadi kuasa besar, orang kaya, orang mewah di kawasan itu. Difahamkan, ramai
yang ada PR kat sana. Apa cerita? Tapi yang peliknya, ada sumber mengatakan mereka ni sudah ada sebahagiannya memiliki my card, boleh mengundi. Bahaya ni. Dan sekarang ni mereka boleh menentukan siapa pemimpin negara. Korang nak ke sampai satu hari nanti mereka menjadi YB di tempat korang? Time tu baru korang berakal. Hilang tanah, hilang maruah. So memang ada satu skandal besar dari segi pembawaan pekerja migran di Malaysia. Hari ini pekerja Bangladesh berlaku pada hari Sabtu lah. Ini satu presiden. Selalunya kes tak berlaku pada hari Sabtu. Tetapi mahkamah mengarahkan kes hari ini didengar pada hari Sabtu kerana begitu marah kerana kes telah ditangguh beberapa kali, banyak kali. No? Dan mangsanya adalah pekerja migran yang dibawa ke negara ini. Di mana bila mereka datang ke negara ini tak ada pekerjaan, So memang ada satu skandal besar dari segi pembawaan pekerja migran di Malaysia. Kita tahu baru-baru ini di Bangladesh, kerajaan Bangladesh sudah berubah. Ada kepimpinan baru di Bangladesh. Mereka ada buat satu desakan untuk Malaysia menghantar 2 orang ejen dari Malaysia balik ke Bangladesh. Kerana mereka terlibat dalam isu menceludup masuk pekerja Bangladesh ke Malaysia secara haram. So saya ingat itu satu dakwaan yang cukup serius lah. So kes hari ini walaupun dalam kes ini banyak pekerja pada awalnya file kes lepas tu tarik kes. Ada 5 pekerja di mana kes ini masih berlarutan, berterusan. Dan hari ini nasib baik kes ini telah berjalan. Dan apa yang mereka minta adalah pampasan. Tetapi pampasan yang mereka akan dapat itu tak cukup sebenarnya. Dan kita meminta kerajaan Malaysia memastikan pekerja-pekerja yang menjadi mangsa ini diberikan kerja balik di employment, manakala majikan-majikan ini di blacklist dan tidak dibenarkan membuat kerja macam itu. Itulah informasi dan beberapa cuplikan video yang dapat kami sajikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih.